Hai kawan-kawan, pernah tak nampak kuih kaswi bunga telang? Okey, kita ambil bunga telang dalam semangkuk, kemudian kita campurkan dengan 4 cawan air dan 3/4 cawan gula pasir, kita rebus. Kemudian kita sejukkan air tu. Kita jadikan jus, jus air bunga telang. Okey, 1 cawan tepung ubi, 2 cawan tepung gandum. Kemudian kita masukkan 2 sudu besar air kapur, 1 sudu kecil minyak masak. Okey, jus tadi dia dah agak-agak sejuk, kita tuangkan dalam tepung, kita gaul rata dan masukkan sedikit pewarna biru. Kacau. Sementara tu kita oles acuan dengan minyak masak. Okey, adunan tu hendaklah kita tapis dan kita panaskan acuan terlebih dahulu. Air dah mendidih, baru kita tuangkan adunan tu ke dalam bekas acuan. Okey, kita masak anggaran dalam 25 minit ataupun 20 minit sehingga kuih tu masak. Okey, kita congkel menggunakan lidi dan inilah hasilnya. Okey, nampak tu kan? Dipulas-pulas, tidak putus, malah digedik-gedik. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Bye.